Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan ke sesi Borak Santai Tapi Sampai edisi yang kedua. Saya Fatimah dan kami hos anda pada hari ini. Baiklah. Baiklah, hari ini kita akan berbincang tentang macam mana cara kita nak upgradekan atau maksimumkan ibadah pada bulan Ramadan ini. Kami bukan hanya berdua, tetapi kami ada satu tetamu yang cukup istimewa. Seseorang yang sering mencuburkan diri di dalam bidang dakwah dan sering menyampaikan ilmu dengan penuh hikmah. Dengan itu, berikan satu tepukan yang gemuruh buat Ustazah Anita Zuraini binti Hishamuddin. Terima kasih anak. Di dalam sesi Borak Santai kita hari ini, ada 3 perkara utama yang kita akan rungkaikan, yang kita akan jawab dengan Ustazah hari ini. Yang pertama, bagaimana kita nak tingkatkan ibadah kita, macam mana kita nak manfaatkan Ramadan dengan sepenuhnya, dan apa contoh-contoh ibadah yang kita dapat buat. Jadi kita tak nak lengahkan masa lagi, kita bergerak kepada soalan yang pertama. Ustazah, bulan Ramadan ni kan, ramai orang ingin memaksimalkan ibadah sebab bulan Ramadan ni kan bulan keberkatan. Jadi Ustazah, apa yang kita boleh faham tentang konsep upgrade ibadah sepanjang bulan Ramadan ni Ustazah? Boleh Ustazah jelaskan? Baik, terima kasih saudari Fatimah atas soalan tersebut. Cuma tadi kita ada miscommunication ya. Ustazah lupa nak bagi intro. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dihormati berusaha kepada semua pentadbiran Sekolah Siswa Seremban, guru-guru, para asatizah, dan tak dilupakan kepada seluruh warga kerja Sekolah Siswa Seremban dan yang paling dikasihi buat anak-anak rendah dan menengah Sekolah Siswa Seremban. Baik, salam Jumaah Mubarakah semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا نفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta untuk kamu memberi kelapangan dari tempat duduk untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu untuk bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik, Alhamdulillah, sekali lagi kita sempat diberi kesempatan untuk berhimpun pada pagi Jumaah Mubarakah ini untuk kita sama-sama mengisi dan menghidupkan hati-hati kita dengan majlis ilmu supaya dapat menyuburkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak, tahap 2 lelaki okey? Okey. Kalau siapa yang susah dapat tangkap dia nak bercakap tu, ambil join susah kat depan. Boleh? Boleh? Okey, baik. Jadi Ustazah nak
bagi tahu sikitlah perasaan Ustazah dapat tugasan ni pada awalnya. Takut takut. Berdebar-debar bila baca mesej Ustaz Adam tu, dapat tugasan untuk menyampaikan sebagai pengisi ataupun panel borak santai tapi sampai ni. Takut. Lepas tu sehari lepas tu baru reply mesej Ustaz Adam. Punya lama lah fikir. Tanya juga pendapat Encik Naim. Dia cakap, tak apalah, ikutlah, fikirlah dulu. Dia cakap, tapi tak apa, kita anggap ini sebagai satu cabaran. Kita terima untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan anak-anak juga, tetapi untuk kebaikan diri Ustazah juga. Okay? Sebab apa? Sebab, kenapa takut? Kenapa takut agaknya? Suruh bercakap pun takut. Anak-anak takut tak kalau suruh bercakap kat depan? Kalau cakap kat belakang? Kalau cakap kat belakang? Tak takut. Kalau cakap kat depan? Tak juga. Masya Allah. Baik. Sebenarnya ini satu ketakutan yang lazimnya dirasai oleh mungkin semua penceramah di luar sana. Sebab tergolong dalam golongan apa Ustaz Badrul? Golongan kabura maqtan. Kabura maqtan. Apa itu kabura maqtan? Apa itu golongan kabura maqtan? Golongan kabura maqtan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Maksudnya benci betul aku, Allah cakap benci betul, amat besar kebencian aku kepada orang-orang yang hanya tahu cakap je tapi tak buat. Betul tak Ustaz? Kabura maqtan. Itu biasanya memang ketakutan semua para penceramah, sama ada penceramah dalaman ataupun penceramah luaran. Takut tergolong dalam golongan kabura maqtan. Takut tak bagi? Takut? Fatimah takut? Jadi itu ialah cabaran untuk kita supaya kita bergerak selari dengan apa yang kita cakap pada pagi ini, insyaAllah. Baik, untuk menjawab soalan, lama intro, minta maaf ya. Baik, untuk menjawab soalan daripada saudari Fatimah tadi, saudari Fatimah bertanyakan bagaimana kita boleh upgrade ibadah. Baik, upgrade ni maksudnya apa? Penambahbaikan. InsyaAllah bagus. Penambahbaikan ada soalan, ada jawapan lain? Penambahbaikan lagi? Naikkan darjat. Bagus lagi? Meningkatkan, menambahkan. Tambah nilai. Bagus jawapan tu. Jadi soalannya agak tricky juga, tapi tak usah cuba. Sis cuba. Baik. Jadi masuk upgrade menurut pendapat anak-anak tadi ialah tambah nilai, tambah baik. Jadi setiap kali bulan Ramadan, biasa tak kita dengar upgrade ibadah, delete dosa, install apa agak-agak? Install game? Install taqwa. Biasa tak kita dengar slogan ni setiap kali masuk bulan Ramadan? Tak biasa dengar? Okay, slogan yang biasa kita dengar bila masuk bulan Ramadan, upgrade ibadah, delete dosa, install taqwa. Jadi slogan ni ada tak kaitan dengan analogi yang disampaikan oleh Ustaz Badrul minggu lepas? Apa analogi ni ada kaitan dengan apa? Dengan sebuah komputer, betul? Betul ke tidak? Bagaimana kita nak pastikan sesebuah komputer itu dapat berfungsi secara optimum? Macam mana? Kena pastikan tak ada virus. Kena install antivirus. Bagus, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Dan barulah kita boleh install perisian-perisian yang lain untuk memastikan kecekapan penggunaan komputer tersebut. Baik. Jadi sekarang kita dah masuk fasa kedua bulan Ramadan, betul? Dah berapa Ramadan? Dah berapa Ramadan hari ini? 12 Ramadan. 12 Ramadan bermaksud telah memasuki fasa kedua bulan Ramadan. Baik, agak-agaknya kita berpuas hati tak dengan 10 Ramadan pertama kita yang lalu?
Puas hati tak agak-agaknya? Puas hati. Bagaimana dengan jawapan para asatidzah di belakang sana? Puas hati tak? Termenung lama Okey, baik. Balkis, puas hati tak dengan 10 Ramadan pertama yang kita lalui setakat ni? Kurang puas hati. Okey, baik. Jadi adakah kita pada fasa kedua ni kita nak kekal dekat tempat duduk ekonomi kelas? Ni dah ada logik kapal terbang pula. Tadi komputer ni kapal terbang. Adakah kita nak kekal duduk di kerusi ekonomi kelas? Kalau naik kapal terbang, dia ada berapa kerusi? Bukan suruh kira kerusi tu, bukan. Ada berapa? Ada berapa level kerusi tu? Ada ekonomi kelas, lepas tu ada klasik, business class, first class. Jadi kamu yang duduk di bawah ni ekonomi kelas. Ustazah first class. Duduk kat sini Okey, baik. Jadi apa perasaan kita kalau kita dapat duduk kat kerusi ekonomi kelas? Tak sedap, tak best. Dengar orang berdengkur sebelah. Kan? Betul tak? Jadi kita nak pilih ekonomi kelas ke setiap kali kita memasuki bulan Ramadan? Jadi kita letakkan azam supaya setiap Ramadan yang kita lalui, anak-anak dah hilang fokus dia dah bayangkan dia naik kapal terbang tu. Masya Allah. Okay, baik. Anak-anak lelaki tahap 2, okey tak? Dah bayang naik kapal terbang ke? Okey. Baik, jadi Fatimah, kita kena pastikan setiap kali Ramadan yang kita lalui itu, kita tak kekal di kerusi ekonomi kelas. Kena sentiasa memperbaiki amalan supaya sentiasa dapat naik ke level business class. Seterusnya dapat duduk di kerusi first class. Okey, baik. Jadi untuk jawab soalan upgrade tadi tu, maksud dia tambah nilai, kita mengambil iktibar daripada analogi sebuah komputer dan juga seat kapal terbang. Daripada ekonomi kelas kepada business class dan seterusnya yang paling tinggi first class. Terima kasih Fatimah. Terima kasih Ustazah atas jawapan sebentar tadi juga. Betul lah, kita sepanjang bulan Ramadan ni ada perkara-perkara yang kita kena buat supaya kita dapat tingkatkan diri kita sepanjang bulan Ramadan ni. Dan ada satu slogan yang kita kena terapkan dalam diri kita sepanjang bulan Ramadan ni. Yang macam Ustazah cakap sebentar tadi, upgrade ibadah, diri dosa dan install takwa. Baiklah. Baik Ustazah, kita teruskan soalan yang kedua. Jadi dalam undang-undang lain kita mengamalkan amalan kita yang biasa-biasa, yang biasa saja kita buat soalan dan jadi Ustazah, kenapa kita kena tingkatkan ibadah di dalam bulan puasa? Bukan sekadar kita tingkatkan amalan kita, tapi kenapa kita kena tingkatkan amalan kita dalam bulan puasa? Baik, terima kasih atas soalan tersebut Saudari Balkis. Baik, untuk menjawab soalan tadi, pertama kita kena sedar bahawa bulan Ramadan ialah bulan yang barakah berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi disebabkan bulan Ramadan ni ialah bulan yang barakah, bermaksud ibadah puasa ialah ibadah yang sangat special ataupun sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau kita nak bandingkan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa ini ialah ibadah yang benar-benar menjadi penghubung antara diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis qudsi ada menyatakan bahawa Allah sendiri yang akan bagi ganjaran pahala puasa kepada hamba-hambanya. Sehingga kan malaikat pun mengalami kesukaran untuk mencatat pahala puasa. Ini menunjukkan bahawa ibadah puasa sangat istimewa dan special berbanding ibadah-ibadah yang lain. Baik, Balkis untuk jawab soalan tadi. Kalau kita nak lihat perbezaan antara ibadah lain dengan ibadah puasa, contohnya solat. Solat ni ialah ibadah zahir. Kenapa ibadah zahir? Kenapa? Apa maksud zahir?
Nampak? Nampak kan? Orang nampak dan kita tak perlu tunjuk-tunjuk pun orang boleh nampak, orang boleh lihat. Jadi semua orang nampak kita solat, betul? Kalau solat tarawih ni kan, yang kakak-kakak, yang mak-mak kita, nenek-nenek kita dah siap selubung telepung daripada rumah. Betul? Orang tahu lah kita nak solat. Lepas tu jalan kaki pergi masjid, pergi surau. Apa benda putih tu malam-malam ni? Takut pula kan? Okay? Jadi solat ni ibadah zahir, semua orang boleh nampak. Okay? Jadi solat ialah ibadah yang sifatnya memang orang tahu, berada dalam pengetahuan orang. Dan contoh solat jemaah. Solat jemaah, semua orang nampak kita solat, betul? Sehingga kan bila guru bertugas cek, ada yang tak turun solat. Jadi nampak dan kita tahu. Sebab itulah solat itu disebut sebagai ibadah zahir. Jadi bagaimana dengan puasa, Balqis? Puasa ni tergolong dalam ibadah apa? Batin. Ibadah batin, bagus. Jadi ibadah batin ni sifat dia apa? Rahsia. Orang tak tahu. Betul tak? Kalau kita tak cakap, orang tak tahu, betul? Tapi berlainan pula dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang satu dunia puasa, semua orang tahu. Tapi kalau macam mana kita solat puasa sunat. Kalau puasa sunat contohnya, biasanya kalau ahli-ahli ataupun kaki-kaki puasa ni kan, kalau contohnya kita ajak dia makan, apa jawapan dia agak-agak? Apa jawapan dia agak-agak? Saya puasa sunat. Tak, bukan macam tu jawapan dia. Jawapan dia sangat halus Apa jawapan dia agak-agak? Tak apalah, turunlah dulu, nanti saya menyusul. Ataupun tak apalah, saya diet. Kan? Orang yang memang ahli puasa, dia takkan bagi tahu kepada orang lain yang dia ni memang sedang melakukan ibadah puasa. Sebab apa? Sebab dia nak menjaga keikhlasan hati dia. Betul? Baik. Jadi dalam konteks puasa ni, kita bukan menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Okay? Sebab dalam kita mendidik hati kita, maksudnya ada satu perkara dalam diri kita yang sedang kita jinakkan, yang kita sedang uruskan, iaitu apa? Hati. Kurang tepat. Nafsu, Masya Allah, betul jawapan tu. Jadi dalam konteks puasa, kita menguruskan dan melawan nafsu. Nafsu kita nampak tak? Nafsu kita tak nampak. Jadi perjuangan melawan hawa nafsu ni dianggap satu perjuangan yang sangat besar. Sehingga kan ada sahabat Nabi yang baru balik daripada peperangan. Apa kata sahabat Nabi? Kita bergerak ataupun berpindah daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Masya Allah, sahabat Nabi pun beranggapan bahawa perang-perang fizikal yang mereka lalui itu ialah perang, perang kecil. Jadi bermaksud orang sahabat Nabi yang sangat hampir dengan Nabi pun beranggapan melawan hawa nafsu ialah satu perjuangan yang besar. Sebab apa? Nak melawan diri sendiri, nak lawan musuh yang tak nampak. Betul ke ada orang nafsu dia kita boleh nampak? Tiba-tiba ada bertenggek besar kat belakang Fatimah kan? Takut kan? Tiba-tiba tak nak orang dekat dengan Ustazah, nampak nafsu bertenggek besar kat belakang. Ada orang nak dekat kalau nampak nafsu kita? Jadi nafsu tu Allah jadikan sifat dia tak nampak. Dan ahli sufi, dia kata apa? Dia kata nafsu ni ibarat kuda liar. Jadi kuda liar ni kalau kita tak ikat dia, anak-anak, lelaki, tahap 2, nak cakap ke depan. Okey. Nafsu ni, kata ahli sufi, ibarat kuda liar. Wujud kuda liar. Jadi kalau kita tak ikat, kita tak tawan tali kuda ni, maka kuda ni akan hilang, akan bebas bergerak ke mana-mana.
Jadi ini menunjukkan bahawa pentingnya untuk kita mengurus dan mengawalkan nafsu. Kita yang tunggang nafsu tersebut. Kita yang menguruskan nafsu, bukannya nafsu yang menunggang kita. Jelas? Okey. Baik, jadi itu kesimpulan yang boleh Ustazah buatlah terhadap jawapan soalan bagaimana kita nak tingkatkan ibadah dalam bulan Ramadan supaya tak kekal sama seperti amalan puasa pada bulan yang lain. Jadi Ustazah, yang macam Ustazah cakap tadi, jadi batin ni Allah akan tambah pahala kita sampai malaikat pun pening nak catat pahala kita. Ya, betul. Malaikat mengalami kesukaran nak catat pahala puasa. Betapa besarnya makna puasa itu. Baik Ustazah. Ramai orang antara kita ni ada niat dah nak buat ibadah tu, tapi niat kita nak bangun. Jadi Ustazah ada tak tips supaya kami semua ni lagi bermotivasi untuk melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan? Okey, baik. Soalan kakak Fatimah tadi, soalan dia tanya macam mana tips untuk dapatkan motivasi supaya kita sentiasa meningkatkan amalan pada bulan Ramadan. Baik, apa tips yang boleh Ustazah bagi ialah yang pertama, anak-anak baik, Ustazah nak menjawab soalan kakak Fatimah. Soalan dia berbunyi, apa tips untuk mendapatkan motivasi meningkatkan amalan ibadah puasa? Baik, dengar tips yang pertama. Yang pertama, kita buat resolusi ataupun perjanjian dengan diri sendiri. Kita ada tak tanamkan azam bila masuk bulan Ramadan tahun ni? Ada tak tanamkan azam? Ada tak? Apa perasaan kita masuk bulan Ramadan? Setiap kali masuk bulan Ramadan? Happy. Lagi? Jawapan lain? Gembira. Lagi? Ada sedih tak? Ada rasa sedih? Tak ada rasa sedih. Masya Allah, bagus. Baik. Jadi setiap kali masuk bulan Ramadan, kita kena buat perjanjian dengan diri sendiri. Kita nak menjadi orang yang lebih baik selepas kita keluar daripada madrasah Ramadan yang kita lalui. Okey? Baik, seterusnya kita hendaklah berusaha melawan hawa nafsu yang kita bincangkan tadi pasal hawa nafsu, dan kita ikut target yang kita telah tetapkan. Setiap daripada kita ni ada target, betul? Betul tak? Okay, jadi kita berusaha untuk capai target. Jadi kita jangan letakkan target yang besar-besar, letakkan target yang kecil-kecil. Contohnya apa? Satu hari cuba baca Al-Quran satu muka, walaupun tak dapat satu juzuk, tak apa. Bermula dengan amal yang sedikit tetapi berterusan. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, fastabiqul khairat. Apa maksud fastabiqul khairat? Apa maksud fastabiqul khairat? Berlumba-lumba, bersegera dalam melakukan kebaikan. Apa contoh kebaikan yang kita boleh lakukan dalam konteks sekolah kita? Senang je, kutip sampah. Kutip sampah, ramai orang remehkan. Ada tu dia sepak sampah tu sampai masuk longkang. Jadi fastabiqul khairat bermaksudnya bersegera ataupun berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan dan jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, termasuklah kutip sampah ataupun senyum kepada orang lain. Dan seterusnya, kita hendaklah sentiasa rasa diawasi oleh Allah. Okay? Sebab bila kita dah letak perjanjian, maksudnya kita bernazar, kita kena usaha untuk lakukan dan beranggapan sentiasa merasai bahawa Allah sedang mengawasi kita. Jadi itu sahaja tips yang boleh
Ustazah berikan untuk soalan Balqis tadi. Soalan Fatimah, ya maaf. Okey. Terima kasih Ustazah. Jadi pada sama kita lakukan tips yang Ustazah dan bagi sebentar tadi. Supaya apa? Supaya amalan kita, supaya ramalan kita ni dapat dilakukan, dapat dimanfaatkan semaksimal yang mungkin. Baiklah. Baiklah, soalan seterusnya Ustazah. Zaman sekarang ni orang ramai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi macam dulu mengajar murid-murid dan belajar membuat homework, assignment dan lain-lainnya. Jadi Ustazah, ada tak tips untuk kita seimbangkan ibadah kita dengan tanggungjawab seharian kita? Macam mana kita boleh manfaatkan Ramadan ni dengan lebih baik? Baik, terima kasih saudari Balqis. Baik, sebenarnya soalan bagaimana kita nak seimbangkan kehidupan realiti kita dengan ibadah, soalan tu merupakan satu tamparan yang hebat bagi Ustazah juga sebab memang realiti kita kat sini memang kerja tu memang tidak akan selesai sampai bila-bila. Sentiasa ada tugasan bertimpa-timpa yang perlu kita uruskan dari sehari ke sehari. Sehingga kan benarlah kata-kata Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna dia cakap apa? Kita punya tanggungjawab, kita punya kerja ni lebih banyak daripada masa yang kita ada. Betul? Menunjukkan bahawa betapa banyaknya urusan dunia yang perlu kita uruskan. Sehingga kan masa 24 jam yang Allah bagi tu kita rasa tak cukup. Cuma dalam bi'ah sekolah kita ni bagus Fatimah dan Balqis sebab kita siap diberi ruang dan peluang juga waktu untuk kita bertadarus Al-Quran, kemudian dikuatkuasakan solat jemaah, kemudian solat duha, solat hajat, dan kadang-kadang cikgu kejar kita kalau kita tak solat asar. Betul? Betapa beruntungnya kita duduk dalam bi'ah sekolah kita ni sebab nak lakukan ibadah ni kena paksa. Betul tak anak-anak? Okey. Baik, jadi itulah, walaupun kita sibuk, puasa tak puasa, tuntutan kerja, tuntutan belajar tetap perlu dijalankan. Sebab tuntutan tugas itulah yang menjadi jambatan kita menuju ke akhirat dan juga saham kita di akhirat kelak. Baik, sebenarnya kadang-kadang kita sedar je baki masa yang kita bagi kepada Allah tu ialah tinggal sisa sahaja. Sisa kita bagi kepada Allah. Fatimah dan Balqis, bayangkan kalau kita bagi sisa makanan kepada orang ataupun orang bagi sisa makanan kepada kita. Apa perasaan kita, Fatimah dan Balqis? Sedih lagi, rasa kecewa. Rasa sedih, rasa kecewa. Betul? Suka tak dapat sisa? Sisa makanan. Tak suka kan? Macam tu lah juga dengan Allah. Kita terlalu sibuk sehingga kan ada beberapa perkara kita tak sempat luangkan masa seperti beribadah. Kita bagi sisa waktu je kepada Allah. Ataupun contoh kalau cikgu-cikgu kita, staf-staf kita yang dah berkahwin, dah berkeluarga, kan? Pasangan kita sibuk sangat dengan kerja daripada pagi, petang sampai ke malam, dan masa untuk bersama keluarga tu sangat terhad. Bila nak berborak balik rumah, nak bercakap pun dah nak tak nak kan, betul? Contohnya macam mana kerja hari ni? Boleh lah, betul? Ataupun mak kita kadang-kadang tanya, Fatimah macam mana belajar hari ni? Macam tu lah kan. Nampak tak? Kita bagi sisa kepada keluarga kita sebab masa kita yang terhad. Baik, jadi untuk kita manfaatkan bulan puasa ni, bulan Ramadan ni dengan sebaiknya, sebenarnya kita perlu susun dan rancang masa untuk beribadah supaya sisa tu tadi kita boleh tukar menjadi sebuah hadiah yang indah. Okey? Baik. Jadi hadiah tu apa dia? Apa hadiah yang kita nak persembahkan kepada Allah? Bukanlah kita beranggapan, bukan kita nak cakap Allah ni berhajat hadiah daripada hamba dia, tidak. Tapi kita sebagai hamba, kita yang persembahkan hadiah kepada Allah. Baik, apa dia? Yang pertama, apa hadiah tu? Yang pertama, pasang niat. Cara kita nak manfaatkan Ramadan, pasang niat untuk bangun awal sebelum kita nak bersahur kan? Apa kita buat? Tahajud. Bagus, ada jawapan tadi. Suara tu kecil tapi saya dengar.
Bertahajud. Niat dulu tak apa. Masa nak tidur tu kan, baca doa kemudian niat nak bangun tahajud. Niat sebab kita dah ada niat pun dianggap sebagai satu pahala. Dan kemudian bila kita dah pasang niat, kita kena usaha. Jangan setakat niat sahaja, betul? Kena ada usaha untuk bangun awal. Baik, seterusnya selang masa sebelum berbuka, kita boleh usahakan untuk tadarus Al-Quran walaupun satu muka. Ini tukang cakap pun sama juga, banyak lompong, masih dalam usaha. Jadi sama ada kita sedang bekerja, belajar, berehat ataupun sebagainya, kita boleh ambil kesempatan untuk memperbanyakkan doa. Doa ni bukan sekadar lisan saja, dengan hati pun kita boleh berdoa. Contoh, cikgu-cikgu kita kan, bulan puasa habis hari Liu, penat bercakap. Kamu macam tu juga, ligat tak ada beza waktu puasa dengan bulan-bulan yang lain. Betul tak Fatimah bila tengok adik-adik ni? Sama je ligat dia, tak ada beza bulan puasa dengan bulan yang lain kan. Cikgu semput cikgu. Turun naik tangga, kemudian duty lagi, staf kebersihan, pagi-pagi dah dapat panggilan. Panggilan apa? Panggilan apa? Yang terkencingnya, yang terbuang air besarnya. Betul tak Cina? Betul tak? Pagi-pagi dah dapat panggilan, mohon bantuan staf pembersihan untuk lap air kencing. Ada murid termuntah kan, nak tercabut lutut turun naik, betul tak Cina? Kan? Minggu lepas kucing pula buat onar Ustaz Alias. Dan kucing pun kena. Kucing kena tak kat luar tu? Kan dia dengar, lah aku pun kena petik juga. Kucing pun bersalah. Baik. Jadi kita nak cakap supaya dalam semua perkara yang kita lakukan dalam kesempatan bulan Ramadan ni, kita cuba sebanyak mungkin bermonolog dengan Allah. Kan kadang-kadang kalau kita solat tarawih, Balkis, realiti kadang-kadang kalau kita solat tarawih, lutut dah menggigil lah ni. Cikgu Asmahan mana? Cikgu Asmahan mana? Hari tu Cikgu Asmahan cerita. Apa cerita Cikgu Asmahan? Imam Mesir datang dekat surau taman dia. Panjang surau dia baca. Bak kata Cikgu Asmahan, Amin pun siap berqasidah. Semua dah pandai Cikgu Asmahan dah. Sama je dengan kita kan, sambil nak solat tu kita bermonolog dengan hati kita, kita kutuk pula imam, betul kan? Betul tak? Ya Allah, panjang pula surah dia baca. Bila nak habis ni, lutut nak cabut. Kan, betul tak? Ada tak kamu bersuara dalam hati macam tu? Jadi macam tu lah juga, dialoglah dengan Allah walaupun dalam hati. Banyak kan bercakap dengan Allah, tak kisah minta je apa pun. Boleh? Boleh? Okey. Baik. Jadi apa antara yang kita boleh bermonolog dengan Allah? Dia cakap contohnya, ya Allah, aku sedang berpuasa ya Allah, tapi anak-anak murid ni tetap perlu diuruskan. Kan? Solat bising, kena uruskan kamu supaya diam. Jadi cikgu-cikgu ni boleh berdoa, ya Allah terimalah ibadah puasaku dan aku berkhidmat ikhlas untuk anak-anak muridku. Contoh, kalau mak-mak kita masak dekat rumah, kan pukul 4 dah masuk dapur, mak-mak kita boleh berdoa, ya Allah aku sedang berpuasa ya Allah, tapi aku sedang melakukan tugas menyediakan makanan berbuka untuk keluarga aku. Terimalah ibadah puasaku ini ya Allah. Jadi itulah antara apa tadi tu, cara kita nak manfaatkan Ramadan. Terima kasih Ustazah. Jadi macam ni kita nak manfaatkan Ramadan, kita dengan yang lebih baik adalah dengan cara susun masa kita, rancang masa kita.
kita mempersembahkan hadiah yang sisi-sisi masa kita tu kepada Allah. Ya, betul. Semua masih boleh bagi fokus tadi. Masih semua semangat lagi. Korang kekalkan momentum korang daripada awal ya. Sebab kita masih ada lagi soalan yang kita nak rungkaikan. Okey, baik Ustazah. Ustazah, saya nak tanya lah kan. Kita kan bulan Ramadan ni kita ada tarawih. Ada yang buat 8 rakaat, ada yang buat 20 rakaat. Dan saya sendiri pun 20 rakaat betul-betul lah. Tadi Ustazah, saya nak tanya. Dalam Islam, mana satu yang lagi penting? Kualiti ibadah ataupun kuantiti ibadah? Baik. Soalan kualiti atau kuantiti. Bagi Ustazah, kedua-duanya penting. Kualiti penting, kuantiti pun penting. Kedua-dua ada kepentingannya dan kedua-dua saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tapi kualiti yang akan datang dulu. Kualiti akan datang bersama dengan kuantiti. Sebab apa? Sebab apabila kita melakukan sesuatu ibadah itu dengan tertib, kemudian kita jaga adab-adab dia, dan dalam ibadah tu kita menyerahkan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi akan timbullah kemanisan kita dalam melakukan ibadah. Jadi Ustazah nak bawa analogi air manis. Apa air manis yang biasa kamu minum bulan puasa? Air sirap. Lagi? Okey, banyak jawapan. Okey, bertenang. Okey, khalas. Bertenang. Banyak betul bila tanya pasal makanan. Kan? Jadi kalau kita dapat air manis, okey anak-anak. Okey. Contoh, kalau orang dah merasai kemanisan ibadah, contoh kalau kita minum air manis, lepas kita minum seteguk, kita rasa apa lagi? Kita rasa nak minum lagi, betul? Lepas seteguk, Masya Allah sedapnya. Minum lagi seteguk demi seteguk. Tak sedar habis 1 jam. Lepas tu menyesal Fatimah dengan Balkis. Besoklah diet. Betul tak? Okey. Jadi, samalah dengan orang yang telah merasai kemanisan ibadah. Sebab dari satu ibadah, dia nak buat satu ibadah yang lain lagi. Jadi dari situlah bertambahnya kuantiti ibadah. Apatah lagi bila kita meningkat usia, dalam kita menempuh Ramadan dari tahun ke tahun, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk stick kepada kuantiti ibadah yang sama. Jadi setiap tahun kita kena berazam untuk meningkatkan kualiti seiring dengan kuantiti ibadah. Baik Ustazah. Maksudnya kualiti ibadah ni perlu ada dulu. Barulah rasa cinta tu akan datang dan kuantiti pun akan terus menerus. Seperti minum air manis. Baik Ustazah, masa pun sudah singkat. Jadi maafkan saya sebab kita kena terus stick kepada penutup. Ya boleh, tak ada masalah. Boleh teruskan. Baik Ustazah. Jadi untuk sebagai penutup lah kan, ada tak Ustazah nak bagi pesanan kepada murid-murid, kepada saya sendiri tentang Ramadan ni? Dan Ustazah ada tak doa yang berjarak, doa yang dapat kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ni supaya keberkatan ada dan kita buat untuk melakukan amalan? Baik, terima kasih Fatimah. Okey. Baik anak-anak, bawa bertenang, kita dah sampai ke segmen penggulungan. Bawa bertenang. Okey, baik. Soalan kakak Fatimah tadi, dia minta Ustazah bagi satu pesanan. Bagi satu pesanan supaya bagaimana kita boleh maksimumkan ibadah dalam bulan Ramadan. Baik, apa yang boleh Ustazah katakan ialah kita masih belum terlewat lagi walaupun dah memasuki fasa kedua pada bulan Ramadan, kita belum terlewat lagi untuk menanam niat dan memperbaharui niat untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari Ramadan yang semalam. Jika dari sehari ke sehari kita gagal, tidak ada alasan untuk kita tidak bangkit. Yang penting kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menanam tekad, berlatih menjadi lebih baik dalam berpuasa, dan walaupun kita tidak sehebat amalan puasa orang-orang soleh, para nabi, pada para sahabat dan juga para muqarrabin. Baik, jadi untuk menjawab soalan doa,
Doa. Anak-anak kita nak berdoa ni. Di penghujung ni kita nak berdoa. Masa mana ada berdoa? Duduk elok-elok. Duduk elok-elok. Okey, angkat tangan, tadah tangan. Kita nak berdoa ni. Okey, baik. Jadi bulan Ramadan sangat terkenal dengan yang disebut sebagai bulan pengampunan. Betul? Sehingga kan ada satu hadis Nabi mengatakan, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan tapi tak dapat pengampunan daripada Allah. Jadi ini doa untuk minta ampun kepada Allah. Jadi doa dia macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Lagi sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Itu doa apa? Doa memohon keampunan kepada Allah. Baik, bila kita dah mohon ampun kepada Allah, sekarang kita nak dapat kekuatan untuk beribadah. Okay, apa doa nak dapat kekuatan untuk beribadah? Okay, baik, doa dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Masya Allah, bagus. Boleh ulang? Boleh ulang tak? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maksud dia, ya Allah. Ikut. Ya Allah, bantulah aku agar sentiasa mengingatimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu sekian pergulungan Ustazah tadi, Fatimah dan Balqis. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustazah atas segala perkongsian yang Ustazah sampaikan kepada kami semua. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan. Bukan terus keluar ya. Baiklah. Secara kesimpulannya, walau jika kita ada harapan, jika kita ada niat untuk berubah, maka masih ada sinar harapan untuk kita berubah. Maka janganlah terus berputus asa dan letaklah harapan yang tinggi kepada diri sendiri. Maka dengan itu sampailah kepada penghujungnya. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.